Akak ni sanggup derma buah pinggang kat boyfriend, tapi lepas sihat mamat tu boleh pula curang. Macam ni cerita dia. Ini Colin. Dia bercinta dengan seorang lelaki bernama John. Sejak awal lagi, John ada penyakit buah pinggang kronik dan kena dialisis. Colin yang kesian tengok kekasih hati terus offer diri nak derma buah pinggang. Nasib baik ngam. Jadi pembedahan dorang pada Mei 2016 berjalan lancar. Tapi baru 7 bulan dapat buah pinggang baru, John pergi parti bujang kat Las Vegas dan kantoi curang dengan perempuan lain. Sakit memang sakit, tapi Colin masih bagi mamat ni peluang kedua. Ingat makin insaf. Rupanya hubungan diorang makin hancur sampailah satu hari tu John minta putus guna panggilan telefon je. Siap bagi ayat acak-acak alim. Kalau Tuhan takdirkan kita bersama, satu hari nanti kita bersatu balik. Hello, kau dah rembat buah pinggang orang. Lepas tu boleh pula kau sembang pasal tadi. Sekarang John dilaporkan dah kahwin dengan perempuan lain. Tapi Colin cakap dia tak pernah menyesal sebab niat dia memang ikhlas nak selamatkan nyawa orang. Korang pernah tak berkorban habis-habisan demi pasangan? Tapi last sekali korang pula yang kena tinggal? Cuba komen.